Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh sekali lagi menegaskan pendiriannya untuk tidak bertanding pada PRN Melaka sekiranya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bekerjasama. Menurut laporan Malaysia Gazette, Adun Merlimau itu berkata pendiriannya tidak pernah berubah dan kekal seperti yang dinyatakan sebelum ini. BNPH saya tak akan bertanding, itu memang pendirian saya, katanya ringkas. Pendirian tersebut hadir ketika timbul perkembangan mengenai kemungkinan BN dan PH membuka ruang perbincangan bagi menghadapi PRN Melaka yang semakin hampir. Ketua Setiausaha PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebelum ini berkata, perkara itu berkemungkinan dibincangkan bersama Ketua Menteri Melaka yang juga pengerusi BN Negeri, Datuk Seri Abrauf Yusof. Namun, Abrauf pada Rabu lalu menyifatkan pendirian Dr. Akmal itu sebagai terlalu awal kerana belum ada sebarang keputusan muktamad mengenai bentuk kerjasama yang bakal dibentuk. Abrauf yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka berkata BN Melaka terbuka untuk berbincang dengan mana-mana pihak menerusi formula BN+. Bagaimanapun, setakat ini belum ada pertemuan rasmi dengan mana-mana parti. Dalam masa sama, BN akan mempertahankan 21 daripada 28 kerusi yang dimenangi pada PRN lalu sebagai asas dalam sebarang rundingan kerjasama.